Okay, tuan-puan clear? Jadi, bila tuan-puan menabung emas, pastikan menabung emas, alang-alang menabung emas, biar sampai jadi kaya. Sebab tu bila bercakap tentang emas, saya tak bercakap tentang berapa persen profit yang tuan-puan boleh dapat. Sebab saya dah tengok dah, saya dah 16 tahun, saya dah tengok, saya belum jumpa lagi penyimpan emas yang kaya yang bermain dengan profit. Berapa persen naik? Oh, sekarang naik, boleh jual. Sekarang turun, waktu beli banyak. Naik terus jual. Buat profit, dapat persen profit. Harga emas dah naik berapa persen. Saya tak bercakap tentang tu. Saya bercakap tentang tabungan sudah ada atau tidak 12 bulan gaji. Dah ada ke belum 12 bulan gaji? Tak ada 12 bulan gaji. Tak payah fikir tentang profit. Menabung. Pejam mata je. Emas ada 12 bulan gaji. Okey. At least dah capai satu target. Tak ada 12 bulan gaji. At least 3 bulan dulu. Kalau tak ada 12 bulan, tak ada 13 bulan, tuan-puan, jangan serabut lagi dengan benda lain. Dapat gaji, pergi cari duit banyak-banyak, menabung. Kenapa emas, tuan-puan? Kenapa emas? Tak boleh ke simpan duit dalam akaun bank? Tuan-puan, saya dah 16 tahun educate masyarakat tentang simpanan. Ramai orang bukan tak menyimpan, tuan-puan, menyimpan. Menyimpan sikit-sikit. Lama-lama, masih sikit. Betul tak? Kita simpan duit, kita korek balik. Kita simpan duit, kita korek balik. Kita simpan duit, tengok. Mula macam-macam idea kita datang. Mula dah. Ada duit 10,000 dalam akaun. Handphone dah mula hang dah. Betul tak? Mula hang dah, kena tukar baru. Tukar. Ada saving 100,000 dalam akaun. Dah, kereta dah mula ada masalah dah. Nak kena beli kereta baru. Dapat duit 200,000. Habis 150,000 buat beli kereta. Sebab apa, tuan-puan? Emosi kita pada duit untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan. Bahkan duit kertas, tuan-puan, dicipta memang untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan. Kalau tuan-puan tahu sejarah duit, duit kertas dicipta supaya mudah dibelanjakan, bukan untuk disimpan. Dulu orang pakai emas, tuan-puan. Kekayaan disimpan dalam bentuk emas. Jadi nak bawa ke sana sini emas susah. Nak buat transaksi guna emas susah. Letaklah dekat Goldsmith. Sekarang ni bank lah. Lepas tu Goldsmith keluarkan resit. Ni. Ambil pegang resit. Nanti nak emas datang claim kat sini. Jadi resit ni lah yang jadi duit. Jadi nak buat transaksi pakai resit saja. Lama-lama sistem tu dilupa. Lama-lama sistem duit kertas dengan emas dah diputuskan. Tak ada kena-mengena sejak 1971. Dulu tuan-puan tahu tak, duit ni setiap duit nak dicetak mesti ada emas. Satu ketika dulu. Hinggalah 1971. Dah tak ada dah. Tahun 1997, tahun 2000 dulu. 1997, ketika krisis ekonomi. Tun Mahathir bercakap tentang emas, tentang dinar emas. Tuan-puan tahu tak? Orang lama mesti tahu. Tun Mahathir bercakap tentang emas, dinar emas. Wartawan tanya Tun, kenapa duit ringgit tak ditukarkan kepada emas? Apa jawab Tun? Tun jawab, kalau ditukarkan kepada emas, orang tak berbelanja. Kalau orang tak berbelanja, maksudnya ekonomi kita tak bergerak. Belanja tak salah, tuan-puan. Ada duit yang perlu disimpan, ada duit yang sesuai kita belanjakan. Maksudnya apa, tuan-puan? Kalau nak simpan supaya kita tak berbelanja yang bukan-bukan, simpan dalam bentuk emas. Yang nak belanja, simpan duit dalam akaun bank. Okey.